Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Zafira binti Taufik Hidayat dari SK Felda Inas Kulai Johor dan hari ini saya akan menerangkan tentang busana tradisional yang dipakai. Busana ini ialah baju kurung tradisional berkonsep persembahan. Warna kuning diraja melambangkan kemeriahan, keanggunan dan sering dikaitkan dengan kebesaran Melayu. Fabriknya menggunakan satin atau songket moden, dihiasi dengan sulaman perak, manik, serta jumbai hiasan di bahagian lengan dan hujung kain. Lengkap dengan tudung senada serta mahkota sina atau sunting. Ia menonjolkan keindahan warisan Minangkabau dan Melayu. Secara keseluruhannya, busana ini bukan sekadar indah dipandang, tetapi membawa nilai simbolik budaya. Ia sering dipakai dalam majlis kebudayaan, perarakan dan sambutan kebangsaan, menampilkan gaya yang mewah, meriah dan penuh identiti tradisional.